Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini, tadabbur bagi surah Al-Insan dengan doa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, pada hari ini saya hargai kepada kehadiran semua untuk bersama-sama dalam tadabbur surah Al-Insan 31 ayat, dan kita akan sama-sama melihat kepada halaman mushaf yang ke-578 ya, dalam mushaf Al-Quran tuan-tuan, muka surat 578. Dan insyaAllah dalam jam 9 hingga jam 12 ini, 3 jam kita akan cuba memahami serba sedikit sebahagian daripada lautan surah Al-Insan. Dan formatnya ialah kita akan terus ya, kita berehat sebentar di tengah-tengah nanti insya-Allah. Tuan Haji Rahman, kita rehat pukul 10 ke 10.30? Okey, 10 dan 11 lah ya. Kalau saya terlupa tu tuan-tuan kena ingatkan ya, insya-Allah. Dan memang pun dibahagikan program ini kepada 3 bahagian, iaitu ayat 1 hingga 10, ayat 11 hingga 22 dan 23 hingga 31. Tuan-tuan nampak skrin tu kan? Kecil lah ya, tapi nanti saya bacakan, dan nota ni nanti saya serahkan kepada Tuan Haji Abdul Rahman, nota daripada surah Al-Insan ini insya-Allah. Baik. Secara ringkas sebelum kita pergi lebih jauh, apakah yang ada dalam surah Al-Insan? Seperti mana yang kita maklum bahawa antara amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh ya, salat subuh Jumaat dibacakan surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Jadi surah Al-Insan ini apabila diingatkan ya, kalau katakan setiap minggu, ianya mengingatkan kepada kita hakikat kita sebagai manusia yang perlu bersyukur ya, membina manusia yang bersyukur. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita yang berada di online yang ikut ya, boleh share, kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. 31 ayat yang kita akan dalami pada hari ini, kita akan ambil juga perspektif Asma'ullahul Husna ya, bagi setiap ayat. Dan kemudian ada teknik IKO ya. Kalau tuan-tuan perasan, IKO tu ialah I individu, K itu keluarga, dan yang O itu organisasi, masyarakat, kejiranan. Bagaimana sesuatu ayat itu paling kurang kita boleh ambil tiga sudut ya, tiga sudut. Berteraskan kepada panduan daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu ataupun ahli yang kamu uruskan, organisasi ke negeri ke negara, bergantung pada tanggungjawab, wa ahlikum nara, daripada api neraka. Jadi daripada situ kita ambil IKO tersebut ya. Kalau tuan-tuan yang mengikuti surah Yasin, dan insya-Allah yang akan keluar buku terbaru saya lah ya, doakan minggu depan ni lahirlah tu ya, tadabbur surah Yusuf ya, tadabbur surah Yusuf, tebal lah juga ya, dan akan keluar minggu depan ni lah, dah cetak dah, masuk kilang, nak keluar je. Dan kita pun ambil perspektif IKO juga bagi setiap ayat yang ada pada surah Yusuf tersebut. Baik. Pada hari ini kita akan melihat kepada peta surah Al-Insan, iaitu kita ada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga bercerita tentang asal, ujian dan pilihan. Ya, ini tuan-tuan saya bawa ringkas sajalah ya. Iaitu ayat 1 hingga 3 berkaitan dengan asal usul manusia, Al-Insan ya, tajuk kita pun Al-Insan, berkaitan dengan ujian dan juga berkaitan dengan pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pilihan yang pertama ialah kufur ya, tidak bersyukur. Kemudian pada ayat 5 hingga 12, orang yang
bersyukur, dia akan menjadi orang al-abrar. Dekatlah dengan istilah mabrur bagi para hujjaj yang sekarang ini menunggu 9 Zulhijjah Arafah, ya, menunaikan haji. Mereka mengharapkan mabrur, ya, tidak ada balasan mabrur itu kecuali jannah. Orang pergi haji, dia ada paling kurang tiga peringkat ataupun 3 tahap. Yang pertama paling tinggi namanya mabrur, yang kedua namanya maqbul, yang ketiga namanya mardud. Apa bezanya? Orang pergi haji ni, dia pergi haji je, pergi haji setiap tahun Malaysia lebih kurang 30,000 orang. Jadi apabila kita melihat pada mabrur ini paling tinggi, iaitu orang ini akan diceritakan sifat-sifatnya sebahagiannya dalam surah Al-Insan. Dia masa kat sana buat baik, kemudian bila balik Malaysia dia buat baik sampai bila? Sampai masuk syurga. Ya, sampai masuk syurga maksudnya sampai meninggal lah. Okey, itu mabrur. Maqbul adalah orang yang diterima kerana dia menunaikan ibadah haji. Rukun lengkap, wajibnya lengkap, tetapi dia tak berapa sangat jadi orang baik lepas. Dia biasa, dia taklah terus buat baik, ya. Macam al-abrar ini yang kita akan tengok sifatnya dalam surah Al-Insan. Yang ketiga mardud itu ditolak. Ya, dia buat haji, dia punya rukun tak lengkap, wajib ni tak lengkap, dan juga balik Malaysia, kalau balik Malaysia lah, balik ke negara mana pun, jadi lagi jahat. Ya, jadi memang ada orang yang pergi haji begitu, ya, sama ada mabrur ataupun makbul ataupun mardud. Yang kita doakan pada tuan-tuan yang telah pun dijemput pergi haji, kita mendapat haji mabrur, ya. Dan haji mabrur itu maksudnya apa? Bukanlah dia mabrur tu balik je Malaysia terus mabrur, dia punya perubahan ataupun sikap dia itu, ya, taklah terus dia jadi baik 100%, tetapi dia nak jadi baik. Kita tak ada yang terus jadi baik, tuan-tuan, ya. Yang baik betul-betul tu bila dah masuk syurga, ya. Tapi perjalanan nak jadi baik, dan apabila seseorang itu mencari formula dalam Al-Quran, inilah yang ada pada ayat 5 hingga 12, ayat 13 hingga 22, nikmat syurga, ya, nikmat syurga kita akan tengok. Kemudian macam mana mengisi abrar ataupun orang yang bersyukur itu pada ayat 23 hingga 26. Nak jadi orang bersyukur itu disebut dengan Quran, sabar dan zikir. Pada ayat 27 hingga 28, orang yang tak bersyukur itu kerana salah satu sebabnya cinta perkara yang segera. Ya, cinta perkara yang segera, iaitu cinta kepada dunia. Dan di hujung itu ayat 29 hingga 31, Allah memberi tazkirah dan Allah menawarkan rahmat kepada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia punya gambarannya. Jadi dalam hidup kita ini, kita dulu tiada, kemudian bila kita ada di atas dunia ini, kita akan diuji, diberi pilihan, dan kalau kita beramal, kita akan dapat balasan berdasarkan syukur ataupun kufur, dan dapat rahmat ataupun azab. Baik. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kita mulakan dengan melihat kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Baik, itu adalah ayat pertama yang kita nak lihat bersama pada hari ini, iaitu apakah manusia itu, ya, apakah manusia itu merasakan datang pada suatu masa yang pada ketika itu belum dikenali. Hal ata 'alal insan, Allah mengingatkan kepada setiap daripada kita. Al-insan ini maksudnya setiap manusia, tuan-tuan, ya, unik bagi setiap orang. Kalau an-nas, ramai manusia, ya, ramai manusia. Jadi maksudnya dalam satu kumpulan. Kalau dalam surau ini satu kumpulan itu an-nas. Tetapi setiap manusia secara unik Allah menggunakan perkataan al-insan. Al-insan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada lebih 50 tempat berkaitan dengan penggunaan perkataan al-insan, dan kesimpulannya itu ada pada surah Al-Asr. Ya, surah yang paling pendek itu, surah-surah lazim yang pendek itu sebenarnya kesimpulan-kesimpulan daripada pelbagai syarah
penjelasan yang ada sepanjang Al-Quran. Baik. Jadi bila kita baca surah Al-Asr, kita bertemu dengan perkataan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Dan bila seseorang itu dia tanya mengapa pula Allah cakap saya ni dalam rugi, ya, rupa-rupanya salah satu daripada penjelasannya ayat nombor 1 ini, apakah manusia dia ini ingat kepada hin, satu masa daripada daripada kehidupan dia, lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah diingati ataupun disebut-sebut. Ya, Allah jelaskan perkara itu nak menunjukkan apa? Bahawa kita ini dulu orang tak kenal pun siapa Fazrul Ismail. Tak kenal. Orang tak kenal. Kalau al-insan itu namanya Fatimah, kamu ni Fatimah. Dulu tak ada orang kenal kamu pun. Itu bahasa sekarang lah. Ya. Allah ingatkan pada, kalau kita semayang subuh, kalau imam baca surah al-insan, maka diingatkan pada setiap Jumaat, kamu ni sebenarnya tak ada apa-apa pun dulu. Lam yakun syai'an madhkura. Syai' itu maksudnya tidak diingati walaupun sikit. Walaupun sikit. Allah ingatkan awal-awal ini kerana apa tuan-tuan? Kerana manusia ini daripada perkataan nusia, dia mudah lupa. Dia mudah lupa pada jati diri dia, dan dia merasakan kalau dia tak ingat kepada ayat nombor 1 ini tuan-tuan, dia rasa dia perlu diingati. Ya, kalau dia ada title haji, dia kena letak haji. Kalau tak letak haji nanti, mengapa tak letak haji? Kan? Itu belum lagi title-title, ada doktor ke, ada datuk ke, Tan Sri ke, apa lagi? Atuk bukan atuk cucu dia tak ada letak kan, ya. Maksudnya segala apa sahaja title yang ada dan juga segala kemuliaan yang ada, kalau dalam majlis, contohnya orang buat kenduri. Sekarang ni cuti sekolah banyak kenduri tuan-tuan kan. Kalau ada orang lupa nak jemput, dia kata mengapa tak jemput saya, mengapa lupakan saya? Kan, dia dah mula dah, bila bercakap begitu, itu dah tanda bahawa dia mahu diingati. Allah menemplak kepada orang yang suka diingat-ingatkan oleh manusia. Kamu dulu sebenarnya lam yakun syai'an madhkura, kamu tidak pernah pun diingati dan disebut-sebut pun. Allah sebut perkara ini tuan-tuan kerana apa? Kerana melatih kepada individu. Kalau nota tu kecil lah tuan-tuan, ya, saya bacakan. Belajar untuk rendah hati, jangan jadikan populariti sebagai sumber nilai diri. Sumber ataupun nilai diri, value bagi seorang insan bukanlah diingati oleh manusia lain, tapi diingati oleh Allah. Dan diingati oleh Allah itu apabila dia ingat Allah, fadhkuruni adhkurkum, pada ayat 52 surah Al-Baqarah. Dan dalam surah ini pun kita akan tengok apa ciri-ciri orang yang sentiasa menambah value dalam dirinya. Ya, value dalam dirinya itu ialah apabila dia bernilai di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Jadi ini adalah realiti kita sendiri, dan bila kita ingatkan diri kita, barulah kita tahu bahawa sebenarnya saya tak ada apa-apa sebelum ini. Jadi sebenarnya manusia ini memang dalam keadaan rugi, pasal kita tak ada apa-apa pun. Default kita ialah rugi, kecuali orang yang menambah nilai dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebabnya dalam diri anak kita tuan-tuan, ya, kita nak kena didik bahawa nilai mereka bukan pada markah A dia, bukan pada pujian, pada jumlah follower dekat media sosial, tetapi hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kita kena bina dalam diri anak kita, dan itu sebabnya surah Al-Insan ini modul yang bagus untuk membina diri, jati diri manusia, nama pun Al-Insan. Ya, pada keluarga, dalam organisasi, budaya kerja, jangan hanya menghargai orang yang kelihatan menonjol. Ya, yang menonjol saja, pandai bercakap, ini bagus ni, yang pandai yang pandai ke depan. Tetapi ada manusia yang tidak disebut tetapi sangat penting dalam sistem sesuatu organisasi. Cleaner, ya, ataupun mungkin orang tu tak masuk meeting pun, tetapi tetap juga sebahagian daripada ekosistem dalam organisasi yang perlu dihargai. Itu sebabnya yang paling mula sekali adalah Allah Al-Awwal. Yang sebelum kita ada, Allah sudah ada. Sebelum nama kita disebut, Allah sudah mengetahui perjalanan kita, dan Allah itu sudah disebut-sebut oleh semua makhluk yang ada sebelum kita lahir. Ya. Jadi yang penting adalah Allah disebut, bukannya kita disebut. Itu pelajaran untuk kita bahawa jangan mahu disebut-sebut oleh manusia.
Orang sebut, alhamdulillah, kembalikan pada Allah. Kalau orang tak sebut pun jangan ambil hati. Pasal bila kita mula ambil hati sahaja, maka kita sebenarnya terlupa hakikat hidup kita pada ayat nombor 2. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Sama-sama. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Jadi Allah beritahu yang menyebabkan orang tak nak cakap kita itu mengapa. Sesungguhnya kami menciptakan setiap manusia itu daripada air mani yang terpancar ataupun yang bercampur, ya, air mani yang bercampur. Maksudnya di antara sperma dan bercampur dengan ovum, ya, itu adalah sejarah kita. Dan kalau katakan ada orang yang nama dia, ya, Fazrul, tapi sebelahnya itu letak sperma, ya, bernama Fazrul, rasanya tak ada orang nak panggil orang itu, tuan-tuan, ya. Tak ada orang nak namakan diri dia, tapi itulah hakikat kita. Kita tak ada apa-apa, ya, dan orang pun tak nak sebut perkara tersebut. Dan bila seseorang itu sedar tentang sejarah hidupnya, maka seseorang tidak akan rasa kuat, rasa hebat, dan dia pun kalau orang tak mention nama dia pun sebenarnya dulu tak ada pun orang sebut tentang perkara tersebut. Ya. Dan ini adalah realiti yang Allah beritahu, dan Allah highlightkan di sini inna, dengan perkataan inna itu sesungguhnya kami. Mengapa ada perkataan inna dalam Al-Quran? Salah satu poin ketika kita tadabbur ialah kerana banyak orang terlupa hakikat tersebut. Terlupa tentang kami yang menciptakan, maksudnya yang hebatnya Allah, bukannya kita. Dan apatah lagi bila Allah cakap setiap daripada kita ini dicipta daripada nutfah, amsyaj. Dan bila kita masuk pada bahagian yang kedua, apakah tujuan kita diciptakan? Nabtali. Dalam surah Al-Mulk pun Allah cakap dalam ayat yang kedua, liyabluwakum, untuk kami sentiasa menguji kamu. Di sini Allah cakap nabtali. Kami cipta, kami jadikan manusia itu adalah untuk apa? Untuk kami uji pada setiap masa. Nabtali daripada perkataan ibtila. Uji tersebut, tuan-tuan, boleh saja dalam bentuk yang kita rasa macam baik ataupun tak baik, tapi itu ujian. Kita miskin pun ujian, kita kaya pun ujian. Yang kita kena faham hakikat kita ini diciptakan. Maka bagaimanakah untuk kita menghadapi ujian tersebut? Ya, tujuan hidup kita ni memang nak diuji, tuan-tuan, ya. Jadi kalau katakan ada yang kata bahawa saya ni dulu selalu diuji pasal waktu sekolah rendah, sekolah menengah, saya banyak ujian, kan. Lepas masuk universiti banyak ujian, dahlah cukuplah tu, penat menghadapi ujian. Sebenarnya hidup memang ujian. Ya, bila keluar universiti pun akan diuji, bila berkahwin lagi diuji, bila ada anak lagi diuji, bila ada banyak lagi jawatan yang orang ingat ada, bila depan saja ada title, tuan-tuan, bila ada Tan Sri ke Datuk ke, sebenarnya lagi banyak title doktor apa sebagainya, itu lagi banyak ujian. Ya, termasuklah jadi datuk dan nenek. Kan? Maksudnya dia telah melalui ujian apa? Sebagai ayah dan ibu, baru ada jadi atuk dan nenek. Ya, ini bukan datuk, ini atuk. Ya. Jadi bertambahnya usia kita, sebenarnya ujian akan bertambah. Ya, tak mungkin selepas UPSR, kalau dululah anak-anak kita UPSR, tak mungkin selepas tu dia menghadapi UPSR lagi. Itu bukan nama ujian, itu resit. Kan? Mengulangi ujian. Bila Allah cakap nabtali, hakikatnya ialah ujian UPSR, selepas itu ada SRP, PMR, lepas tu ada SPM, lepas tu ada universiti, kemudian ada master, kemudian ada PhD. Ya. Maka kalau kita tengok sampai tahap umur kita sekarang, kalau ada yang kata bahawa ujian selepas ini akan jadi lebih mudah, orang itu naif. Orang itu sebenarnya dalam keadaan yang amat rugi kerana tidak memahami hakikat ujian. Ujian mesti kepayahannya bertambah. Kepayahan bertambah. Tapi manusia tak suka makin susah, tuan-tuan. Dia kalau boleh makin lama hidup, makin senang. Ya. Allah kata sebenarnya tempatnya bukan kat sini. Tempatnya bukan dekat sini. Kalau siapa yang expect begitu, orang itu akan tertipu. Ya, dia akan kecewa dengan hidupnya. Dulu dia orang baik, tapi makin lama makin jadi tak baik kerana dia tersilap konsep tentang manusia yang Allah beritahu di dalam surah Al-Insan. Dan sebenarnya lebih daripada 50 tempat Al-Insan bercakap tentang psikologi, An-Nas banyak cakap tentang
sosiologi, hubungan manusia dengan manusia. Baik. Jadi bagaimanakah kita nak lulus ujian? Allah bagi dua alat yang perlu digunakan untuk menghadapi ujian dengan baik, iaitu apa? Faja'alnahu sami'an basira. Sama-sama. Maka kami jadikannya untuk setiap manusia itu sami'an, pendengaran, dan juga basira, penglihatan. Telinga dan mata kita ini adalah alat untuk kita gunakan untuk kita lulus ujian, tapi bergantung macam mana kita akan gunakan pendengaran dan juga penglihatan. Allah beritahu dua perkara ini, dua deria ini amat penting. Kalau kita tak gunakannya dengan betul, maka seseorang insan itu gagal ujian. Tapi kalau guna betul, macam tuan-tuan sekarang gunakan dengan betul untuk mendengar ayat-ayat Allah dan melihat kepada ayat-ayat Allah, lulus insya-Allah. Sekarang. Tapi kalau ada yang kata saya sebulan sekali saya tengok Quran tapi lepas tu tinggal, kemungkinan tak lulus tu ada, tuan-tuan ya. Nanti kita tengok macam mana Allah build up dia punya hujah dalam surah ini. Baik. Jadi bila kita ada telinga, bila kita ada mata, kita tahu bahawa Allah yang menciptakan, khalaqna, maksudnya Allah yang mencipta manusia dengan susunan yang sangat halus daripada sesuatu yang asalnya amat rendah, daripada sperma tadi itu, kemudian bertemu dengan ovum, akhirnya boleh pula jadi telinga dan juga jadi mata. Proses itu kalau doktor dia bercakap tentang meiosis lah, tentang apa pembahagian sel apa sebagainya, itu semua detail tentang istilah Allah Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Dalam ayat ini ramai orang tak berapa sedar bahawa Allah menciptakan daripada sesuatu yang amat rendah kepada sesuatu yang boleh jadi amat mulia, malah disuruh kepada malaikat untuk bersujud kepada siapa? Kepada al-insan pertama, Nabi Adam alaihi salam. Kerana itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Baik. Ayat ketiga Allah terus tunjukkan nak guna mata, nak guna telinga tu macam mana. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Maka Allah terus bagi jawapan kepada kita, Menariknya Al-Quran ni dia straight to the point, tuan-tuan ya. Walaupun straight to the point, tetapi dia ada elaboration, ada penjelasan yang amat luas. Kalau bercakap tadi, mengapa telinga dulu baru mata? Kan? Mengapa telinga dulu, tuan-tuan? Kerana telinga ini dia boleh capai sesuatu yang beyond daripada umur kita, beyond daripada alam kita, melangkau alam kita. Kita boleh dengar sesuatu berkaitan dengan syurga neraka, tapi mata tak boleh tengok. Mata ni boleh tengok dinding saja kat depan ini, kita tak boleh nampak Amerika Syarikat ataupun Mekah Madinah. Tapi bila kita dengar sahaja Mekah itu sekarang orang sedang bersedia untuk musim haji, kita dah dengar sahaja, kita dah dapat idea dah. Jadi kecuali lah kalau kita tengok internet kan, tengok video ke kita nampak. Tetapi kalau cakap tentang syurga, tak ada video tentang syurga, tetapi dengan pendengaran kita boleh mendengar pelbagai perkara. Jadi kalau kita kaji tentang auditory, tentang visual, ini adalah satu ilmu yang penting, sehingga kan kalau trainer, jurulatih, dia kena ambil kira tentang auditory. Ada orang yang jenis mendengar saja, ada orang yang dia mesti visual lebih, ada orang yang dia kena bergerak lah, dia ada kinestetik. Maka Allah beritahu pada ayat yang ketiga ini, Inna hadainahu sabil, sesungguhnya kami menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, jalan sama ada kepada bersyukur ataupun kufur. Ada dua jalan yang perlu digunakan dengan telinga dan juga mata kita. Iaitu pertama apa? Allah mulakan dengan inna, sesungguhnya kami memberi hidayah kepadanya, kepada manusia, jalan untuk bersyukur ataupun jalan untuk kufur. Dua-duanya adalah hidayah, idea, ilham yang Allah berikan.
Jadi bila tuan-tuan gunakan telinga sekarang ini mendengar ayat-ayat Allah, maka kita akan jadi orang yang makin bersyukur. Kita akan jadi orang yang makin bersyukur. Itu sebabnya kalau tuan-tuan baca Quran, bila mula tadabbur Quran, kan kita mula rasa, ya Allah, aku menghargai sangat peluang hidup. Bersyukur hari ini berada 10 hari awal Zulhijjah. Bersyukur kerana 10 hari awal ini apa sahaja kebaikan akan berganda-ganda yang tidak dapat menandingi apa pun amal kecuali orang yang berjihad, kemudian dia habis harta dan nyawa dia, itu yang paling tinggi. Itu sahaja. Selain daripada itu, maka 10 hari yang terawal ini, walayalin ashr, ya Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, apa saja amalan kebaikan ini akan berganda sampai dia level jihad, tuan-tuan. Ya, kecuali kalau tuan-tuan pergi berjihad, harta habis, nyawa habis, ya, itu paling dia boleh melangkau daripada 10 hari terawal ini. Jadi bila kita kata, ya Allah, bersyukurnya aku dapat engkau pilih, engkau bagi hidayah pada hari ini untuk buat baik. Pasal yang beri hidayah siapa, tuan-tuan? Allah, bukan kita. Walaupun kita kata saya yang daftar, saya yang pilih nak pergi hari ini, tetapi hakikatnya yang beri hidayah itu Al-Hadi, nama Allah, ya. Al-Hadi, Allah yang memberi petunjuk, tidak membiarkan manusia dalam gelap. Ada petunjuk, Allah hantar Rasul, ataupun ada wakil kepada Rasul, ustaz ke, ataupun ulama ke, Allah bagi wahyu, Allah bagi akal, Allah bagi fitrah. Itu semua adalah mekanisme Allah Al-Hadi. Allah Al-Hadi, ya, yang Allah nyatakan dalam ayat ini, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bila Allah bagi fitrah, Allah bagi akal, wahyu, tuan-tuan, tapi kita ada pilihan. Allah tak paksa pula tu. Allah bagi pilihan, dan pilihan alhamdulillah ada 2 saja, tuan-tuan. Ada 2 sahaja. Cuba bayangkan kalau ada 5 ataupun ada 10 pilihan. Oh, susah kita nak buat pilihan, tuan-tuan. Hari ini saya nak belajar Quran ke, nak pergi shopping ke, nak banyak, ada 10 pilihan. Kan? Tapi Allah bagi 2 sahaja. Kalau hari ini amalannya itu menyebabkan saya makin menghargai, bersyukur pada Allah, itu lulus. Itu lulus. Tapi kalau hari ini menyebabkan saya tidak menghargai Allah, saya kufur kepada Allah, itu perkataannya kafura, maka ia tidak lulus. Itu saja. Dia ada antara lulus dengan tak lulus. Kan ada subjek dekat universiti kan, pergi sahaja lulus, kan. Kalau minimum requirement tak dicapai, tak lulus. Senang. Kalau tidak, ada A lah, ada B, C, D, E, F. Susah kita. Tapi Allah bagi kita 2 pilihan sahaja. Sama ada syakiran wa imma kafura. Bila tuan-tuan fokus sekejap kepada perkataan syakiran itu, syakir ini, tuan-tuan, sebenarnya ialah orang yang syukur walaupun sikit. Ya, syakir. Tapi kalau kafura, orang itu melampau-lampau kufur. Jadi Allah expect kita apa? Kalau nak bersyukur ni, Allah expect kita syakura ke ataupun syakir? Dalam ayat ini, syakir. Maksudnya apa? Suruh kita bersyukur banyak ke sikit? Sikit bersyukurlah. Mengapa sikitlah syukurlah? Pasal tak mampu, tuan-tuan, kita nak bersyukur betul-betul bersyukur pada setiap masa. Ya, kalau Nabi Nuh dalam ayat yang ketiga surah Al-Isra, surah ke-17, Allah cakap bahawa dia adalah hamba yang syakura. Itu memang melampau-lampau syukur. Tapi bila Allah gunakan perkataan syakiran, ini belajar bahasa Arab sikit, ya. Syakiran itu maksudnya bersyukur sikit. Mudahnya bagi contoh lah, tuan-tuan, kan. Ya. Kita bersyukur tak payah pakai gelas lah, pakai gigi je, gigi. Kita syukur ada gigi. Macam mana syukur sikit ada gigi? Alhamdulillah ada gigi. Dah bersyukur sikit dah tu. Tapi kalau kena bersyukur, betul-betul bersyukur, kita kena belajar tentang gigi, apa yang ada, kemudian gigi geraham, kemudian kita kena tengok, ya Allah, bersyukurnya dulu waktu kecil tak ada gigi, ketika menyusu tak ada gigi. Ya Allah, bersyukurnya kalau kita bercakap tentang sel yang berkaitan dengan gigi ini, tak sama macam sel rambut, tak sama macam sel kulit, ya, tak sama macam sel ginjal. Kita kena belajar macam-macam untuk menghargai gigi sahaja. Ya, pasal baru ni saya belajar daripada seorang doktor daripada Indonesia. Dia kata ginjal ini, kita punya kidney, dia mengapa orang kalau dah fail dua-dua kidney, sebenarnya kidney kita hanya perlukan 3/4 saja untuk operate kehidupan kita. Tapi masalahnya manusia ini bila selalu sangat overload dia punya ginjal dia, maka Allah bagi spare. Maksudnya Allah bagi 1 campur
satu. Sebenarnya kalau orang yang ada dialisis, kalau tukar satu ginjal saja dah cukup dah, kan? Bukan satu, 3/4. Tapi takkanlah potong 3/4 kan, masuk ke situ. Tapi nak ceritanya apa? Sel ginjal ini dia akan baiki, dia boleh baiki tuan-tuan, tapi dalam masa berapa tahun? 25 tahun. Dia tak macam kulit kita, tak macam rambut kita, kan? Itu sebabnya rambut kita lepas tu dia panjang kan. Tak perlu tunggu 25 tahun. Kalau kita potong baru dia nak tumbuh balik. Kan? Jadi ada sel yang cepat, ada yang lambat. Jadi itu sebabnya kita kena jaga ginjal. Contohlah buah pinggang. Ya, jangan overload dengan garam, dengan gula, pasal dia akhirnya dia penat, akhirnya dah habislah function dia. Itu yang kena pakai mesin. Dan itu nak menunjukkan apa? Bahawa ya Allah, kalau nak bersyukur pasal gigi ataupun bersyukur pasal buah pinggang saja, rasanya tak cukup kita nak solat. Ataupun nak cakap alhamdulillah ya Allah, ginjal tersebut dia ada pula dia punya NFR lah apa sebagainya. Wah, macam-macam. Cukup kita cakap alhamdulillah saya ada buah pinggang dan saya akan gunakan buah pinggang ini yang kau berikan ya Allah untuk saya jaga makanan saya. Begitu dia ada kesannya. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat kepada jalan yang ada sebenarnya di tangan kita, ya, setiap masa kita ada pilihan nak guna telinga kita untuk bersyukur ataupun kufur. Setiap masa kita ada peluang untuk bersyukur dengan mata kita ataupun kufur. Satu ialah kita hargai telinga mata, satu. Yang keduanya kita gunakan dia untuk buat perkara menghargai kepada Allah ataupun mengkufuri Allah. Ada orang yang dia mendengar ayat Al-Quran, makin banyak dia dengar perkara-perkara kebaikan, maka itu orang yang syakiran. Tetapi ada orang yang dia dengar mengumpat, ya, dia dengar muzik-muzik yang melalaikan, ataupun dia scroll, ya, internet itu sia-sia. Tapi ada orang yang gunakan media sosial sekarang, yang dia online sekarang, gunakan media sosial tapi untuk belajar. Ini syakiran. Ini pilihan kita. Ini pilihan kita. Allah berikan kepada kita semua. Jadi dalam individu, setiap keputusan boleh ditanya, ini jalan syukur atau jalan kufur? Syukur guna nikmat mengikut kehendak Allah. Dan inilah perjalanan hidup kita, tuan-tuan, ya, yang perlu kita pilih. Dan bagi siapa yang melampau-lampau, kafurah itu maksudnya melampau-lampau kufur. Apa maksud melampau-lampau kufur? Dia tidak menghargai yang Allah beri dalam hidup dia. Dia tak hargai. Mengapa kena duduk kat bawah? Tak boleh ke saya duduk kat kursi? Contohnya kan. Dia tidak bersyukur. Tapi kalau nak ambil kursi lah kan. Tapi jangan komplain kepada nikmat yang Allah telah berikan. Mengapa saya ni tak kaya macam orang lain? Itu kafurah. Ya, mula-mula kufur ini tidak menghargai, tapi kalau berulang kali tuan-tuan, dia jadi kafurah. Ya, dan insan yang begini ekstrim dia menjadi kafir. Kafir itu adalah profesional dalam tidak bersyukur. Ya. Orang Islam dia boleh kufur dan menjadi kafurah tapi tak jadi kafir. Tapi kalau dia dah sampai jadi kafir, itu maksudnya apa? Dia amat profesional dalam tidak bersyukur. Ya, sehingga dia menyembah kepada berhala, tidak menghargai Tuhan. Tetapi amalan ataupun istilah kafurah ini, dia boleh berlaku pada orang Islam. Itu sebabnya ayat ini dibacakan, kalau imam baca pada setiap minggu, kalau tak pun kita baca dari masa ke semasa. Tak ada recommendation, tuan-tuan, ya. Ya. Bila kita baca surah ini, dia mengingatkan kepada kita bahawa ya Allah, harapnya aku adalah hamba yang bersyukur. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, tolonglah kami untuk sentiasa berzikir padamu, mensyukuri padamu dan memperbaiki ibadah padamu. Nak kena minta tolong daripada Allah. Pasal apa? Pasal kalau kita tak dapat pertolongan daripada Allah, kita tak dapat hidayah. Bila tak dapat hidayah, apa jadi, tuan-tuan? Seorang itu mudah untuk kufur pada suami, pada isteri, pada anak, pada kerajaan, kepada masjid, pada siapa-siapa je lah. Hakikatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam keluarga, kita bina bahasa keluarga yang mengingatkan nikmat dengan tanggungjawab. Setiap rezeki ada persoalan untuk apa ia digunakan. Allah bagi nikmat, kita kena gunakan untuk bawa dia kepada syukur ataupun kufur.
Nikmat bukannya kita dapat nikmat, kita buat je lah. Ya, kita ada makanan, kita ada duit, kita nak belanja, kita nak order online ke, nak order, lepas tu yang ni tak makan, ini makan, buang, membazir. Sebenarnya membazir itu kufur. Ya, kalau buat banyak sangat kafura. Tapi kalau sampai satu masa dia kata, alah tak kisahlah sembahyang ke tak sembahyang, ya Islam ni sama saja, tak lebih kurang saja, itu dah bawa pada kafir. Jadi kufur, kafura sampai boleh bawa kepada kafir. Baik. Tuan-tuan mati Allah sekalian, orang yang kafir memilih jalan kafir itu pada ayat keempat Allah nyatakan apa? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa a'lalan wa sa'ira. Sama-sama. Okay. Jadi kita dah bincang tadi, kufur dia tidak menghargai. Bila dia selalu kufur, kafura. Tapi kalau profesional sangat tidak menghargai, namanya kafir. Ya. Dan dia punya pluralnya kafirin. Sesungguhnya kami menyiapkan kepada orang yang profesional tidak bersyukur tadi tu. Ya. Salasila wa a'lalan wa sa'ira, iaitu bagi orang kafir itu rantai, belenggu dan neraka yang menyala. Pertama salasila, yang kedua aghlala, yang ketiga sa'ira. Mengapa tiga perkara ini penting tuan-tuan? Ya, yang pertama kita tengok belenggu ataupun rantai, ya, rantai dekat sini, kemudian belenggu dekat tangan, kemudian api. Apa yang ada pada rantai tersebut? Bila orang itu ada salasila, ya, rantai yang dia bukan rantai emas tuan-tuan, ini rantai ataupun belenggu dekat sini. Dia belenggu dekat leher ni. Kalau dalam surah Yasin pun ada kan, kita bincang sebelum ini, surah yang ke-36 ayatnya apa? Allah nyatakan, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Kami jadikan pada leher mereka aghlal, ya. Jadi aghlal ini yang kedua, ya. Jadi yang pertama rantai, kemudian belenggu. Ada yang kata rantai itu dekat tangan, kemudian belenggu itu dekat leher, kemudian yang ketiganya sa'ira, itu api. Okey. Yang rantai dekat tangan itu untuk dia tak boleh bergerak. Dia tak bergerak pasal apa? Ini lambang kepada orang yang kedekut. Dia tak buka tangan dia, tak tolong orang lain, dia simpan saja. Jadi orang yang kafir adalah orang yang tak suka tolong orang. Kalau di sini yang aghlala ini, belenggu dekat leher ini, menyebabkan dia tengadah dalam surah Yasin. Orang yang begini lambang apa tuan-tuan? Orang yang sombong. Orang kafir itu adalah orang yang sombong. Orang tegur kepada dia, jomlah kita semayang. Apa semayang? Kita nak buat kerja ni. Ini tak siap lagi ni, nak hantar submit proposal untuk syarikat. Itu orang yang sombong, aghlala. Dan yang ketiganya sa'ira, iaitu api yang menyala-nyala. Mengapa api menyala tuan-tuan? Itu adalah azab lawan kepada rahmat. Mengapa dapat azab? Rupa-rupanya orang yang kafir ini berada di atas muka bumi ini, dia ada makanan, dia ada nafas, dia ada keluarga, dia ada kereta, ada rumah, tetapi dia tidak menghargai kepada semua perkara tersebut. Dia kata, tak payahlah cakap terima kasih, kan? Tak cukup dengan ini, saya tak hargai apa yang ada. Jadi dia mengapikan, dia membakar rahmat yang Allah beri di dunia. Maka Allah kata, kalau kamu bakar, kamu tak hargai, kamu rasa kamu punya rumah masih azab, kamu masih lagi komplain kepada rumah kamu, pada pasangan kamu tak menghargai, maka Allah kata, Allah cut off rahmat yang ada. Nah, pergi ke tempat yang tak ada rahmat, namanya sa'ira. Jadi ada tiga perkara yang Allah menyatakan kan. Orang yang kafir ini mengapa dapat salasilan wa a'lalan wa sa'ira? Pasal dia ada kedekut. Yang keduanya sombong. Yang ketiganya dia suka bakar rahmat Allah ke atas muka bumi ini. Dia suka bakar orang. Kan? Dia suka bakar orang. Dia suka marah orang lain, tak menghargai. Kalau si isteri marah pada suami, ada satu cerita baca kat online tu kan. Isteri dia tu pergi tengking suaminya. Suami ni bawa anak, bawa stroller. Maaf gitu kan. Tapi bukan isteri kat sini lah kan. Ya. Ataupun suami yang asyik marah pada isteri saja. Kan? Tak puas hati saja. Ini tak cukup manis lah, tak cukup tawar, tak cukup masin. Semua nak komplain. Kalau nak beri cadangan tak ada masalah. Tetapi dia bakar perkara yang baik tersebut. Maka Allah kata orang yang tak menghargai ini, kufur ini, Allah kata dah cukuplah kat sini je lah Allah bagi.
tuan-tuan ya. Baik. Tetapi orang yang bersyukur, jadi kita ada dua pilihan kan, kufur dan syukur. Jadi orang yang bersyukur, Allah terus bawa pada ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sama-sama. Baik. Ayat yang kelima, Allah gunakan perkataan innal abrar. Innal abrar. Ya, Allah tak guna tentang inna syakir. Kan tadi sepatutnya kalau syukur dan kufur dah muncul dah ayat keempat. Kalau syukur sepatutnya ayat kelima ni kan, tetapi Allah tak guna perkataan syukur, tapi Allah guna perkataan abrar. Abrar ini daripada perkataan bar. Bar ini maksud asalnya darat. Kalau bah itu namanya lautan. Jadi mana stabil tuan-tuan? Kalau tuan-tuan naik kapal, tuan-tuan jalan di atas jalan raya, mana lebih stabil? Darat. Maka orang abrar adalah orang yang amat stabil dalam melakukan kebaikan, amat stabil dalam melakukan kesyukuran. Ya, dia bersyukur pada setiap masa. Bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bila sampai waktu subuh, alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar? Alhamdulillah. Masuk duha, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian waktu zuhur, alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada masalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila sampai ke syurga pun, alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya dia konsisten, dia seperti darat yang stabil dalam melakukan syukur. Maka ini orang abrar. Orang abrar. Kalau orang yang balik haji mabrur itu, kita nampak dari segi cara dia bercakap, alhamdulillah, alhamdulillah. Panas sana tu memanglah tinggi 40, 45, tapi alhamdulillah saya dapat dapat tengok Kaabah, saya dapat jumpa orang, alhamdulillah, alhamdulillah. Perkataannya penuh dengan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walaupun ada perkara yang menyebabkan dia marah, tapi alhamdulillah lah saya ni selamat. Dia tetap mencari sudut yang positif secara stabil. Itu namanya abrar. Maka Allah cakap innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, iaitu mereka akan minum, ya, akan minum daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Ini satu nama minuman yang berada di syurga. Satu jenis minuman, ya. Dan bila bercakap tentang diberikan minuman di syurga ini, maksudnya apa tuan-tuan? Ini adalah satu celebration, satu tamasya gilang gemilang yang diberikan kepada orang yang selama hidupnya ini dia stabil dalam melakukan kebaikan, yang stabil dalam melakukan kebaikan, yang stabil dalam bersyukur kepada Allah, memberi kesan dia bersyukur, menghargai orang-orang di sekitarnya. Ya, dia tidak selalu komplain, tidak suka marah, tidak suka sombong, tidak suka kedekut, tidak suka membakar rahmat-rahmat yang ada di sekeliling dia. Ya. Maka ini adalah ayat yang kelima, dan kita teruskan dengan ayat yang keenam. Ainan yashrabu biha ibadullah. Sama-sama. Yufajjirunaha tafjira. Ia adalah mata air dalam syurga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, mata air itu yufajjiru tafjira, itu memancar tak putus-putus. Tak putus-putus. Anugerah kepada seorang hamba Allah yang dia selalu bersyukur, tuan-tuan, tak putus-putus. Dan orang yang bersyukur selalu menghargai Allah ni, dia kesan pada manusia, dia pun menghargai manusia. Apa jadi tuan-tuan? Kita rasa sejuk ke tak sejuk dengan orang begini? Sejuk. Dia macam air. Datang dia menyejukkan, menenteramkan. Dia kalau mak yang abrar, dia menyejukkan anaknya bergaduh ni. Bergaduh. Dah cukup dah tu. Apa masalahnya kan? Yang ini. Okey. Kamu nak maafkan ke, tak nak ke? Dahlah, kalau kamu tak dapat, tapi lepas ni mungkin kita boleh dapat beli yang lain, ataupun kalau tak pun kamu dah dapat pahala, dah dapat ke syurga. Mak yang abrar, cara bercakapnya macam air yang menyejukkan. Air tuan-tuan, bukan wap air. Ada beza kan? Wap air, ais dengan air. Ada beza?
Ada. Ais ni sejuk tapi melampau sangat. Tak apa. Sabar. Tak ada bagi solution. Ya. Itu ais punya style. Wap air macam mana tuan-tuan? Ibu wap air. Ibu wap air. Dia memanaskan ataupun kadang-kadang semangat, tapi semangatnya sekejap je, lepas tu dah hilang. Kita nak jadi ibu, ayah yang menyejukkan seperti air. Yufajjiru tafjira itu maksudnya terus menyejukkan, terus menghidupkan. Air kan menghidupkan, menyihatkan. Maka ganjaran bagi orang yang stabil dalam berbuat kebaikan begini, tuan-tuan ya, maka Allah bagi ganjaran di akhirat nanti. Ainan yashrabu biha ibadullah. Allah gunakan perkataan ibadullah, hamba Allah. Itu maksudnya hamba yang Allah sayangi kerana dia stabil dalam mensyukuri kepada apa yang Allah berikan walaupun dia diuji. Tuan-tuan masih ingat lagi ayat kedua kan? Nabtali, Allah uji dia. Ada orang buat dia marah, anak dia buat dia marah, ataupun ada duit sikit ke, masalah bisnes ke, tapi dia masih lagi stabil. Kalau orang naik kereta yang suspensionnya stabil itu, langgar bonggol pun dia relax saja. Dalam air, kalau ada air dalam gelas tu, berkocak sikit dia. Cuba pakai suspension dah macam dah nak runtuh tu. Bila tak kena bonggol pun, lubang sikit dia. Begitu kan? Itu maksudnya bukan al-abrar. Bukan mabrur kalau dia bawa balik haji ataupun dah lama balik haji. Ya, tekan sikit saja dah mula nak melenting, itu bukan abrar. Ya. Bukan abrar. Malah dia boleh membawa kepada kufur pasal cepat untuk sombong, cepat untuk kedekut. Satu lagi apa tuan-tuan? Sa'irah, cepat untuk bakar. Orang sentuh sikit je apa? Kan? Dia dah cepat terbakar. Maka itu adalah pilihan sebenarnya. Ada orang kata saya ni memang dah diciptakan cepat marah. Contohnya kan. Pandai-pandai dia beritahu Allah cipta dia cepat mudah-mudah awal-awal lagi dah marah. Allah ciptakan dia daripada nutfah. Itu betul. Ayat nombor 2. Ayat nombor 3, Allah bagi dia pilihan. Tapi pasal dia dah belap, dah selalu sikit-sikit marah, akhirnya dia menjadi orang yang suka marah. Dia bukan dia tiba-tiba marah. Ada baby keluar dia marah pada mak dia terus, tendang pada mak dia. Tak ada. Tapi dia belap tuan-tuan, dia test, diuji lagi, dan kalau dia jawab dengan skema marah, maka dia dapatlah satu akhlak marah sepanjang kehidupannya. Baik. Orang yang abrar ini, yang dapat ganjaran ini, apa yang dia buat? Ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Tuan-tuan, ada dua sifat al-abrar dalam ayat ini. Yang pertama, menepati kepada nazar. Nazar ini janji dia. Dia dah ada janji, ya, ataupun dia dah nazar. Kalau saya Allah bagi yang ini, saya bernazar. Ini amalan orang Arab, ya. Ada juga orang Islam yang bernazar. Kalau perkara, biasanya nazar ini tuan-tuan, bila kita ada terlampau payah sangat nak membuat keputusan, ya, ataupun masalah dalam hidup, kemudian kita kata, ya Allah, aku bernazar puasa 1 hari contohnya, apabila engkau tolong ya Allah, ya, itu bila dia dah bernazar, dia akan sempurnakan, ataupun dia dah berjanjilah, dia sempurnakan. Nombor 1. Yang kedua, dia takut pada hari kana syarruhu mustatira. Dia berfikir panjang, ke akhirat nanti saya ni selamat ke jadi seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, selamat ke? Dia selalu fikir, bimbang perkara tersebut, ya. Kalau surah 25 surah Al-Furqan itu, dia siap berdoa lagi, Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, dia bangun malam, dia doa ni apa? Antara dia punya concern, jauhkan daripada azab jahannam. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Itu tempat yang paling buruk. Itu tanda orang abrar. Orang tak abrar apa? Alah, kita ni orang Islam, kita buat dosa pun masuk neraka, akhirnya masuk syurga juga. Itu bukan orang abrar, tuan-tuan. Dia memandang enteng kepada azab Allah. Lebih kurang macam mak cakap, jangan kamu degil tu, nampak rotan itu,
Ya, kalau kamu degil, mak rotan kamu. Kan. Anak yang degil apa? Mak rotan. Kayu pun saya tak takut, mak. Itu anak degil, tuan-tuan. Tapi anak yang baik, dia akan cakap, dia bukan sekadar rotan, mak dia marah pun dia tak sanggup, tak kena. Gitu, tuan-tuan, kan? Jadi ini yang sedang digambarkan pada ayat nombor 7, iaitu yang pertama dia menepati janji, nazar. Yang kedua ialah dia amat-amat prihatin terhadap ancaman azab daripada Allah. Pasal yang beritahunya Allah. Allah yang cipta pada dia, yang bagi macam-macam pada dia, yang selalu buat baik pada dia. Dia tak sanggup untuk lupa jasa Allah, termasuklah jasa untuk memastikan saya jangan lagi terkena ataupun dipotong rahmat bila sampai di akhirat. Yang sa'ira tadi. Orang yang kafir, orang yang kufur, ya, kalau bukan Islam yang kufur pun, dia tak takut pun, ya. Dia kalau dia nak marah pada anak dia ke, ataupun dia nak bakar rahmat yang ada dalam hidup dia, dia tak apa. Kalau kena bakar-bakar pun nanti saya kena bakar sekejap, saya masuk syurga juga. Dia pandang gitu. Beza, tuan-tuan, abrar yang selalu bersyukur dengan orang yang kufur. Dan ini pilihan sama ada saya nak jadi suami yang kufur ke, syukur ke, isteri yang syukur, kufur ke, anak yang syukur, bos yang syukur, kufur. Semua perkara ini adalah pilihan, tetapi setiap pilihan ada repercussion, ada kesan dia. Sekarang ini kita bercakap tentang orang yang buat baik ini. Dia teruskan lagi pada ayat nombor 8, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Baik. Jadi sifat abrar yang seterusnya, ya, iaitu dia suka memberi makan. Dia suka memberi makan. Wa yut'imun itu maksudnya dalam mudhari', continuous tense, dia suka memberi makan makanan yang dia suka. Kan? Ala hubbihi itu yang dia cintai, yang paling baik, dia beri kepada 3 golongan. Yang pertama, lemah ekonomi, namanya miskin. Lemah pelindungan sosial, namanya yatim. Dan yang ketiga, lemah kebebasan. Wa asira, tawanan. Zaman dulu banyaklah hamba. Kalau zaman sekarang pun orang yang ditawan dalam peperangan, ya. Jadi dia bagi makan. Tapi ada tanya, makan saja ke? Ya, sebenarnya wa yut'imuna ta'am ini, tuan-tuan, beri makan ni adalah istilah ekonomi. Kadang-kadang kan orang yang kata, saya pergi cari makan. Bukannya pergi cari makan, pergi mengemis kat kedai tu, dia pergi kerja. Betul kan? Jadi maksudnya apa? Bila wa yut'imuna ta'am, itu maksudnya satu, bagi makan, kita bagi nasi lemak, ataupun kita buat kenduri, ataupun kita buat kedai yang bagi orang makan, ataupun kita sponsor orang. Tapi yang lebih daripada itu ialah kita membuka, membina peluang ekonomi, peluang pekerjaan. Itu adalah sifat al-abrar. Kalau tuan-tuan adalah orang yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan, bila dah habis haji, ya, nak jadi mabrur, bina lagi luas peluang pekerjaan kalau mampu, agar orang boleh cari makan, ya. Pasal ada pelajar graduate, dia tak ada duit, dia tak ada kerja, maka dia kerja dekat tempat kita. Kita tak bagi dia nasi lemak, tapi kita bagi dia kerja, hujung bulan dia dapat gaji. Itu adalah ciri abrar. Pasal apa, tuan-tuan? Nak bagi makan selalu ini, bagi sekali-sekala tak apa. Bagi selalu ini senang ke susah? Susah. Majikan tahulah pening kepalanya hujung bulan, kan? Tetapi Allah kata orang ini akan diberikan syurga. Nanti kita akan tengok dia punya definition. Awal tadi kita diraikan dengan minuman yang bernama kafura, yang memancar tak berhenti. Pasal dekat dunia ini dia terus menyejukkan kepada, kalau yang ini menyejukkan dalam bab ekonomi, kepada kumpulan pertama, miskin. Jadi abrar ini dia tahu orang miskin. Dalam telefon dia tu, dia tahu ada, sama ada dia tahu orang miskin ataupun contact person orang miskin. Dia ada. Dia tak ada cakap dekat kawasan Damansara ni ada tak kawasan orang miskin? Tak tahulah saya. Itu bukan abrar lagi. Pasal nombor telefon dia tak ada orang miskin ataupun contact person orang miskin. Nombor 1. Dekat kawasan Surah Al-Ulum, dekat sekitar-sekitar ni ada ke anak yatim? Tak tahulah saya. Maksudnya belum lagi abrar. Ya. Kalau orang yang mabrur balik haji itu, dia mesti ada senarai anak yatim. Paling kurang seorang lah, ya. Dan anak yatim ini yang paling kritikal adalah ahli keluarga kita sendiri. Maksudnya mungkinlah katakan
apa, adik kita meninggal lelaki, jadi anak saudara kita tu yatim, maka itu adalah tanggungjawab siapa tuan-tuan? Bagi adik-beradik lelaki, kan, untuk menanggung nafkah kepada anak saudara yang yatim tadi. Tapi masalah dalam dunia sekarang tuan-tuan ialah apa? Yang pakcik dia tak kisah pun pada anak saudara yatim dia, dan dia answerable di akhirat nanti. Mak dia pula kenalah pergi bekerja, kan. Ini ayah meninggal, ya, bukan ayah yang bercerai. Ini ayah meninggal dan anak itu belum balik, maka tanggungjawab itu kepada pakcik-pakcik dia. Pakcik-pakcik dia pasal tanggungjawab nafkah, bukan tanggungjawab bagi si ibu. Apatah lagi kalau ayah tak ada, mak kena bekerja, siapa nak jaga anak? Jadi itu yang menyebabkan anak yatim ini dia tidak mendapat perlindungan yang sebenarnya. Tetapi orang abrar, dia tahu, itu anak saudara saya, yuran dia, makan dia, saya tanggung, kan. Betul, isteri pada dia kata, kita punya anak pun tak berapa cukup abang, kata, kan. Anak saudara tadi yang yatim itu memang tanggungjawab dia, termasuk anak kandung dia. Yang anak kandung dia ada ayah, dia tak ada ayah, lagi kena dilindungi. Itu sebabnya mengapa anak yatim dalam Al-Quran ini amat kritikal. Allah berikan penekanan, tuan-tuan. Dan kalau orang belum pergi haji ataupun apatah lagi balik haji tapi memandang enteng kepada anak yatim, dan anak yatim ni ada mak, biasanya ibu tunggal, betul kan? Kalau dia memandang ibu tunggal balu itu hina pasal tak ada suami, gini boleh direndah-rendahkan, itu ada masalah abrar. Maksudnya dia tidak bersyukur terhadap rahmat Allah beri dia ada suami, tapi dia memandang hina kepada orang yang kematian suami, ya. Ataupun kalau katakan terpisah pun sama juga. Pasal dalam masyarakat biasa orang cakap kalau kalau janda kan macam hina, kan. Sebahagian orang buat begitu, tapi sebenarnya itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Islam tidak mendiskriminasikan. Kalau berpisah pun tak semestinya isteri je tak betul, mungkin suaminya ataupun memang tak sesuai. Allah benarkan, tak ada masalah, ya. Jadi kembali balik pada ayat ini, kumpulan miskin, anak yatim dan tawanan. Zaman sekarang ni susah sikit tawanan, tuan-tuan, ya. Tapi tawanan ini juga sebahagian ulama menyatakan orang yang berhutang, yang masuk AKPK itu, kan. Cuma cabarannya apa? Orang yang berhutang ini kita kena bantu dia, tuan-tuan. Dia ada cara nak bantu. Pasal kalau dia hutang yang berjuta-juta, dia kalau kita bantu dia RM5, dia tak pandang dia. Kan? Pasal dia nak bagi juta-juta. Dan dia ada psikologi traumatized yang tersendiri, ya, yang perlu diuruskan dengan cara yang profesional. Itu sebabnya memberi makan pada orang begitu, memberi peluang ekonomi dia, perlu mengambil kira. Miskin, dia ada mindset, dia susah nak keluar daripada cabaran ekonomi dia. Anak yatim, cabaran keluarga dia. Kalau orang asira ini, kalau terbelenggu dengan hutang, ya, dia kadang-kadang kalau kita deal pun, dia ada apa istilahnya, victimized mindset, seperti Bani Israel. Dia kalau kita dah janji, hari ni kita janji seminggu je, lepas tu dia dah terlupa janji dia kalau dia dapat deal yang lebih bagus. Itu cabaran bagi orang yang berhutang, ya. Dia janji dia tak boleh pakai sangat, kecuali orang berhutang yang beriman lah. Yang beriman ni dia jagalah janji dia, kan. Tapi kalau tidak, dia akan mudah split brain daripada membuat keputusan. Baik. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Okay. Ayat yang ke-9, sesungguhnya kami memberi makan ataupun membantu orang, ya. Spesifik kat sini makan, tuan-tuan, ya, tapi kita kena ingat ini adalah membantu orang dalam bab ekonomi. Apa sahaja yang membantu orang, kami membantunya mencari redha Allah. Kami tidak mengharapkan daripada kamu balasan dan tidak mengharapkan penghargaan. Ini abrar. Abrar adalah orang yang bila dia tolong orang, satu bab duit, bab makan, apa-apalah yang dia tolong, apa saja yang dia boleh tolong, dia tidak mengharapkan balasan daripada orang tu. Saya tolong awak, nanti awak tolong saya. Dia tak. Pasal jazak yang diharapkan dia daripada siapa? Daripada Allah. Dan yang keduanya, wala syukura. Tidak mengharapkan penghargaan daripada orang yang dibantu.
Tapi bila cakap perkara ini tuan-tuan, kita kena ajar pada anak kita, kepada kawan kita, adik keluarga kita, kalau ayah tak mengharapkan disyukuri, si anak kena belajar cakap terima kasih. Jangan pula kata ayah bukan mengharapkan penghargaan, jadi bila dapat saja boom terus lalu, kan? Ataupun si isteri dapat daripada suami je, suaminya belanja, saya cakap terima kasih lah pada abang, kan? Abang bukan mengharapkan balasan syukurah, kan? Abang kan abrar. Jangan cakap begitu tuan-tuan, ya. Pasal sunnah Nabi ialah Nabi mendoakan kepada orang yang berbuat baik, jazakumullahu khairan, ataupun syukran, apa-apa sahaja penghargaan pada orang yang membantu. Dua perkara berbeza tuan-tuan, ya. Orang yang mendapat menghargai, orang yang memberi jangan mengharapkan penghargaan. Jangan mengharapkan penghargaan. Pasal kalau seorang isteri mengharapkan penghargaan, apa jadi tuan-tuan? Frasa. Ya, pasal kalau sebelum ni saya pernah tanya pada satu kumpulan, kalau isteri nakkan penghargaan daripada suami, berapa kerap perlu dihargai? Satu lagi. Soalan pertama dulu, nak dihargai ke tak nak? Oleh suami nak, okey. Nombor dua, berapa kali kena hargai oleh suami? 5 kali ke 10 kali sehari? Satu cukup lah. Satu tu pagi ke petang ke malam? Tak kisahlah, tak kisah. Saya jawab, saya tanya saya jawab, kan? Kalau katakan suami dia rekod je, Assalamualaikum yang terima kasih, dia rekod setiap hari, dia auto message. Okey ke tak okey? Tak okey. Kan? Okay. Kalau suami terlupa apa jadi? Dia dah mula dah, kan? Dia akan merajuk, sakit hati. Mengapa hari ni tak ada, kan? Kalau message auto tak suka dah, kan? Kalau yang ada okey. Kali terlupa, maka itulah mengapa Allah cakap orang yang abrar, orang yang stabil menghargai, dia tak cepat merajuk, lepas tu dia tak masak ke apa sebagainya. Pasal apa? Rupa-rupanya pasal dia tidak mengharapkan penghargaan daripada orang sekitarnya. Dia buat baik itu adalah kerana Allah, bukan kerana suami. Dua perkara berbeza, tuan-tuan. Dia buat liwajhillah. Istilah dalam ayat ini liwajhillah. Suami cari nafkah liwajhillah, bukan kerana mengharapkan balasan penghargaan daripada isteri. Tapi bila isteri masakkan ke special, cakap terima kasih, dia okeylah, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak cukup, macam tadilah, dihargai okey, kalau tak dihargai pun saya mengharapkan balasan daripada Allah semata-mata, maka dia terus berbuat kebaikan. Abrar. Tetapi bila mengharapkan penghargaan, bila mengharapkan balasan, tuan-tuan, iaitu yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi kufur, boleh menjadi kafura, dan ekstrim sekali adalah menjadi kafir. Pasal dia mengharapkan balasan daripada manusia. Jadi sebabnya beramal tanpa menagih penghargaan, latih hati berkata cukup Allah tahu, ini kemerdekaan emosi yang sebenarnya. Ya, cukup Allah tahu. Ya, pasal Allah kau tahu, kan? Tahu. Aku nak kau je tahu. Terus berbuat kebaikan. Ayat akhir sebelum kita berehat, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan pada hari orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Ya, dia sambung lagi, takut itu muncul lagi. Ya, kalau kita tengok tadi pada ayat yang ke 7 ada takut dah, yauman kana syarruhu mustatira, iaitu keburukan bermaharajelila. Ya, bila sampai di akhirat bagi orang yang berbuat tak baik. Diulang lagi pada ayat nombor 10, kami takut daripada Tuhan pada hari abusan qamtarira, iaitu apa? Orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Abusan qamtarira ini maksudnya semua orang masam mencuka, ya, kerana tidak disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa tidak disambut? Rupanya kerana tidak dihargai oleh Allah. Mengapa tidak dihargai? Kerana di dunia ini dia tidak buat menghargai, satu, tidak bersyukur. Yang keduanya, dia buat apa-apa sahaja kebaikan, tapi dia mengharapkan balasan daripada siapa? Daripada manusia. Dia mengharapkan penghargaan daripada manusia. Maka bila sampai sana dah tak ada dah balasan.
Tak ada balasan. Tidak ada lagi penghargaan daripada Allah. Itu yang menyebabkan abusan qamtarira. Abusan qamtarira. Ya. Jadi ini adalah ketakutan al-abrar, bukan kepada manusia ataupun reputasi, tetapi kepada Allah dan hari akhirat yang kita belajar. Jadi jadikan akhirat sebagai penapis keputusan. Allah dan hari akhirat menapis keputusan kita. Nak buat baik, Allah tahu ke? Allah suka? Allah suka. Okey. Akhirat nanti Allah hargai saya ke? Allah hargai. Okey. Allah dan akhirat itu cara membuat keputusannya, ya. Sebelum bertindak, tanya bagaimana saya mau menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya buat baik ini, Allah tanya kamu buat baik kerana aku. Allah redha, I'm good. Tapi kalau saya buat baik ini kerana suami, saya buat baik ini kerana isteri, kerana anak, dan kalau anak tak menghargai, suami tak menghargai ataupun memberi balasan, saya akan kecewa, saya merajuk, saya tak nak buat baik, tunggu kena pujuk balik, buat baik balik semula, maka khawatir nanti kalau saya kena panggil waktu merajuk, kan, susah tu. Dipanggil waktu merajuk, suami merajuk, kan, dia pergi kedai ke merajuk lah, tak nak cari nafkah ke pasal apa, isteri tak menghargai je, waktu merajuk kena panggil oleh Allah, kan masalah. Jadi 10 ayat pertama, tuan-tuan, adalah sifat seorang abrar, dan kita sambung lagi sebentar lagi. Kita berehat 5 minit sebelum kita kembali 10.20 insya-Allah.